Dari sebuah sekolah di pendalaman, sebuah impian sedang dikejar. Dengan teknologi, batasan bukan lagi penghalang. Bagaimana pendidikan digital mampu mengubah nasib murid di sekolah luar bandar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kisha Amanda Batrisha Puyang binti Muhammad Henry Imanjok, merupakan seorang murid dari sekolah kampung iaitu Sekolah Kebangsaan Tanjung Belipat. Dahulu, buku dan papan hitam menjadi teman setia. Namun kini, dunia digital semakin mendekati kami. Ada yang berkata bahawa sekolah luar bandar suka mengejar arus digital. Namun, tahukah anda, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023, 60% sekolah luar bandar kini mempunyai akses kepada delima dan platform digital. Ini membuktikan bahawa kami juga mampu maju. Di sekolah kami, walaupun internet tidak selaju di bandar, delima menjadi pintu kepada dunia pembelajaran digital. Kami boleh memuat turun bahan, mengakses buku teks digital dan berlatih kuis interaktif. Menurut kajian Kementerian Pelajaran Malaysia KPM pada tahun 2024, sekolah luar bandar yang menggunakan Google Classroom menunjukkan peningkatan dalam pembelajaran kendiri. Ini bermakna teknologi bukan sekadar alat, tetapi kunci kejayaan. Kecerdasan buatan atau AI bukan hanya untuk bandar. Dengan telefon bimbit dan internet asas, kami boleh menggunakan Gemini AI untuk mendapatkan idea dalam menulis karangan, memahami bahasa Inggeris dengan lebih mudah dan mengasah kemahiran teknologi. Menurut McKinsey 2024, AI membantu murid luar bandar memahami pelajaran lebih cepat dengan penjelasan automatik. Kini, dengan hanya satu klik, saya boleh mendapatkan maklumat tanpa perlu membuka berpuluh-puluh buku. Teknologi telah mengubah cara saya belajar. Dahulu, saya hanya menulis di kertas, tetapi kini saya boleh membuat pembentangan menggunakan Google Slide dan Canva, menyimpan tugasan di Google Drive dan bekerjasama dengan rakan melalui email. World Economic Forum 2023 menyatakan bahawa murid luar bandar yang terdedah kepada teknologi lebih awal mempunyai peluang pekerjaan lebih luas di masa depan. Saya percaya tidak kira di mana kita berada, ilmu tetap boleh dicapai. Dunia digital bukan hanya untuk bandar. Dari kampung, saya boleh belajar, meneroka dan bersedia untuk masa depan yang lebih cemerlang. Ilmu itu tanpa sempadan dan teknologi adalah kunci. Masa depan pendidikan bergantung kepada bagaimana kita menggunakan teknologi hari ini. Dari kampung ke dunia digital, masa depan milik kita.